Okey, hai anda semua yang mempunyai mak ayah yang sudah berusia dan anda sendiri yang bekerja setiap pagi bangun rasa sengal-sengal badan, tak bermaya, letih, bisa-bisa badan. Kerana apa? Kerana inflammation yang berlaku dalam tubuh anda. Anda banyak makan gula, ambil gula, banyak makan fast food setiap hari menyebabkan tubuh badan anda berlaku inflammation yang tinggi. Darah semakin naik, tekanan pun semakin naik. Jadi alhamdulillah, habbatus sauda dan zaitun yang Nabi sebut dalam hadis syifa likulli da'il lasam, habbatus sauda. Dan dalam Quran sebut watini wa zaitun. Kelebihan yang sangat banyak. Habbatus sauda extra virgin. Habbatus sauda ini dia mampu untuk mengawal inflammation dalam badan. Thymoquinone dia sangat tinggi. Thymoquinone yang ada pada habbatus sauda boleh mengawal inflammation yang menyebabkan anda rasa lengan-lengan badan tadilah sengal-sengal, tak bermaya. Thymoquinone tadi membantu dan menurunkan LDL, kolesterol yang jahat, dan menaikkan HDL. Dalam masa sama, habbatus sauda ni dia bersifat antivirus. Dia boleh membunuh bakteria, fungus, virus yang ada dalam tubuh kita. Alhamdulillah, zaitun pula Nabi sebut watini, dalam Quran sebut watini wa zaitun. Dia ada omega 3, omega 9 yang boleh membantu mengurangkan inflammation dalam badan kita yang tinggi dan boleh menurunkan LDL dan menaikkan HDL yang ada pada darah kita. Alhamdulillah, omega 3 juga membantu kepada kesihatan. Omega 3 dan omega 9 membantu kepada kesihatan jantung kita, mengawal supaya jantung semakin sihat. So alhamdulillah, habbatus sauda dan zaitun extra virgin kita datangkan dalam pack sahabah ini. Sahabah, dan kelebihannya adalah kita mempunyai 200 biji soft gel dalam sahabah ini. Cara makannya 4 biji pagi selepas makan, ataupun kalau yang ada penyakit kronik boleh makan 4 biji petang. So tahan satu botol ni, 200 biji ni untuk sebulan kepada orang yang mengamalkannya. Dan kelebihannya juga boleh dibawa ke mana-mana. Anda yang suka travel, anda yang bekerja di pejabat, susah nak ambil minyak, ambil soft gel ni, telan terus. Dan dia tak muak kerana bukan telan minyak, telan soft gel. Ini kelebihan yang ada pada soft gel habbatus sauda dan zaitun keluaran sahabah ini. Dan anda boleh baca testimoni kami. Yang pertama, Encik Ahmad, alhamdulillah angin-angin dalam badan semakin kurang. Puan Salmah, alhamdulillah tak mudah rasa penat dan badan tak sengal-sengal dah. Encik Nick pula, alhamdulillah dengan makan tu batuk dia berkurangan. Ini testimoni yang ada. Okey. Kemudian yang bestnya, kita packing hari-hari. Habbatus sauda dan zaitunnya beratus-ratus botol. Ini tengok packing kami ini. Dan anda boleh tengok stok kami pun dah tak banyak. Paling penting anda kena tekan beg kuning sekarang. Tekan sekarang untuk tengok berapa promotion yang anda dapat. Biasanya bawah daripada 100. Kita jual 100 lebih. Anda tekan beg kuning, anda akan dapat promotion khusus untuk anda. Anda tengok berapa yang anda dapat, tekan beg kuning sekarang. Okey, habbatus sauda ni kelebihannya, ulang balik. Habbatus sauda kelebihannya dia bersifat antivirus. Dan mak-mak, kita punya mak-mak yang sudah berusia, selalu sakit badan, selalu orang kata tak larat, penat, dan anda sendiri yang bekerja, isteri anda sebagai suri rumah letih. Kerana apa? Pengambilan gula yang sangat tinggi dan juga fast food hari-hari kita makan. Kerana dia bersifat menurunkan inflammation dalam badan. Kerana dia ada thymoquinone, omega 3. Ulang balik yang tadi, sama. Jadi kita kan balik masalah, tonjolkan first masalah mak ayah yang sudah tua, sengal-sengal badan, tak larat, jalan sikit dah semput. Kerana apa? Kerana keradangan dalam badan yang tinggi. Kita tonjolkan masalah. Dan juga suri rumah juga sama. Kerana apa? Tonjolkan gula, fast food, kita makan terlalu banyak setiap hari menyebabkan radangan itu makin tinggi. Jadi kita datang dengan habbatus sauda tadi, sifat dia ada thymoquinone yang tinggi yang boleh menurunkan inflammation. Omega 3 dan omega 9 dalam zaitun boleh menurunkan. Buktinya baca testimoni tadi. Berapa testimoni je? Cara pengambilan pun penting sangat. Kita ambil 4 biji pagi. Kemudian kalau yang kronik ambil 4 biji malam. So sebulan cukup untuk 200 botol ini dan sangat jimat.
Dan kita kena tonjolkan lagi pengeposan yang setiap hari nampak kan, maknanya laku benda ni. Dan juga stok dah tak banyak dah. Dan yang ketiga, promo tu yang tak semua orang dapat. Anda tekan, anda nampak berapa nak promo. Ulang pula sekali lagi. Okey, tolong ya. Skrip yang saya bagi ni, ulang, kalau boleh letak kat kad kita, cue card tu, tulis, ulang supaya kami senang nak buat konten. Selepas daripada siap ni, kita buat konten berdasarkan live anda. Okey? Tolong semua, insya-Allah saya doakan berjaya. Semua host live sahabah.